Nasi bakar jadi enak. Nasi. Aku berasa macam haus lah. Nasi bakar jadi enak. Alah, aku tak boleh. Aku rasa kena makan sesuatu makanan. Aku pun nak makan. Sedapnya tadi dia. Nasi apa ni? Nasi. Makan. Mari. Makan. Oh, dia jual kat TikTok. Aku tulis nasi makan. Wah, dia dekat. Kau nak tahu? Dekat Braver ni ada dekat tempat makanan sesuai. Lepas tu, cepat dah kau ada anak. Sempat lagi kau ada anak. Aduh, anak kau pun. Sempat nak kau pergi tu Alah, aku nak pergi makanan lah. Aku rasa macam rasa macam sedap. Cuma tengok ni, aku pun dah lapar lah. Tak makan lagi, haus. Tak makan kat mana entah. Aku rasa tak boleh jalan kaki. Aku kena, tak payahlah. Aku rasa aku dah tak sabar dah nak makan. Dia dekat kedai Braven, dekat Lajak. Sekejap. Terus green light. Terus belok. Oh, jumpa dah kedai dia. Wah, ni kedai dia. Wadidaw, sudah. Ada Dobby. Dekat Dobby. Aku rasa macam nak jemur baju aku sekejap. Tak payahlah jemur ni. Kita ni. Sedapnya rasa. Pakcik. Aduh, aku dari tadi tak makan. Sampai aku rasa dekat TikTok tu. Nampak ni kau. Nampak ni. Nampak. Kau rasa juga nampak. Jualah sedap. Tolonglah macam mana cara dia. Ada tak makan nasi biasa? Satu nasi burger. Nasi burger, nasi ayam. Aku nak makan nasi sedap. Nasi telur goreng satu. Sedap tu. Okey. Aku dah jawab dah apa tadi tu. Kau mohon. Kenapa lagi? Okey. Saya okey. Ada sikit. Okey. Saya akan. Dia ni pun lambat pula tu dia masak. Macam mana lah dia masak ni? Hari sibuk nak janda, sibuk nak raya. Siapa nak raya? Ding dang ding guli wajah. Okey. Bila lah ni?
2 minit kemudian. Aduh, aku dah sampai 2 dah. Tak sampai lagi. Aduh, tak sempat. Dah tak boleh dah tutup. Sebab kau pergi sini dalam sangat. Sampai dah malam. Tapi kenapa aku berjangkut lah? What? Macam mana aku berjangkut? Okay, cepat. Aduh, dah tutup. Tak sempat kau. Kau sampai dah tertidur ke? La ilaha illallah. Ini pun tertidur. Aduh, macam mana ni? Kotak barang ni masih ada kat sini. Balik sana. Dah tutup dah kedai. Aduh, tutup mana tutup. Dah tutup dah. Dah kena bermisai pula aku. Dia tahun dilepas. Aduhai. Menyesal aku dah. Sini sekejap, brother. Sempat lagi tutup. Jarang dah balik. Masa untuk makan. Boleh tukar. Why? Wah. Yes. Aku sudah gila dah. Itu mahalnya. So untuk bekerja dia. Jom bekerja. Mana ada dia? Dia simpan dekat sini. Dia saiz 50. Aku pun saiz 50. Masa untuk bertindak sekarang. Okey. Dah jadi. Chef Fai. Kita tengok lagi. Sekarang tak sampai lagi. Betul. Aku daftar dekat orang semua. Perhatian. Semua akan daftar dekat sini ramai-ramai. Jadi hantar kat semua. Sepupu aku tak payah. Yeay. Galeri ni buang semua YouTuber aku. Aku kan ada buat YouTuber. Tak payahlah. YouTuber tak payah beli. WhatsApp. Jangan call dan. Okey, masa untuk call semua. Jom. Sabar sepupu. Aku dah jadi kedai Amsyar Fai. Ya, di kedai aku di sini. Dah malam. Gawat dekat hospital.
atas lah. Nak kat mana? Nak ke sini. Okey. Aku daftar kat semua. Okey, perhatian. Okey, korang kena daftar dekat kedai makanan ke rumah dekat aku. Okey. Pertama, korang kena makan nasi goreng telur. Korang kena makan sedap ni. Aku akan daftarkan korang semua sebentar lagi. Jom tengok video aku yang sisa kuota. Baik aku rekod tadi. Perhatian. Okey, korang kena daftar ke tempat makanan. Makanan ni okey, hantar. Lama lagi yang kena hantar. 5 minit kemudian. Okey, jom. Dah. Lemak cepat. Gawat ni, gawat. Yes, semua dah perasan. Ada orang ni. Dia cakap, "Oi, aku dah tak nak masuk dekat kedai kau lah, tai." Apa dia cakap tai macam ni? Siapa lagi cakap? Woi, aku tak nak pergi dekat tempat makanan kau sebab tak sedap. Tak sedap? Apanya tak sedapnya? Aku kena bagi tahu yang lain. Okay guys, sampai situ lah videonya. Kita drama kita. Tadi aku nampak ada orang nak bunuh aku. Lepas tu dekat hospital ni dia. Tak tahulah dia buat aku kenapa. Sebab dia tak nak sangat kan. Aku serangan dekat kedai tu. Jadi aku pun jangan. Korang pun janganlah. Kalau kedai dah tutup, sabar. Korang beli makanan dulu. Tahu guys? Jangan percaya aku ni. Aku kalau dah tutup, aku jadi okey. Jangan berat ke Malaysia lah. Kata kalau cium macam macam.